Apa yang berlaku pada hari ini adalah satu manifestasi dan bukti bahawa pihak kerajaan tidak mengutamakan peniaga-peniaga kecil, khususnya orang Melayu dekat Pantai Puteri. Mereka ditekan hanya kerana projek tambatan pantai ini. Para peniaga dipaksa keluar, berpindah ke satu kawasan perniagaan dan ditekan pula oleh penganjur. Saya difahamkan pendaftaran RM100, sebulan RM200 peniaga nak kena bayar, dan setiap hari RM5. Ini adalah satu penyeksaan kepada rakyat. Saya difahamkan Melaka kononnya menerima pelaburan beratus-ratus juta, berbilion-bilion ringgit. Kerajaan negeri banyak duit. Tok Raub ada masa keluar negeri menggunakan duit rakyat. Akan tetapi rakyat di dalam negeri Melaka ini tidak dibantu, khususnya peniaga-peniaga kecil, khususnya orang Melayu di dalam kawasan Pantai Puteri ini. Dan ini menunjukkan kerajaan negeri dan adun di sini. Saya difahamkan adun kerajaan, mereka semua rata-ratanya sebelum ini mengundi YB Tumina. Tapi YB Tumina sendiri tidak memperjuangkan nasib mereka. Betul. YB luar datang.